Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwatku sekalian, kini saya ada ke sebuah alasan di kampung saya, di Kampung Bening. Saya ingin beritahu yang baru. Akaun saya dibekukan. Macam mana cerita dia? Gini, buat hari kedua saya ada kat kampung, saya tengah cuti bayar. Namun tiba-tiba saya nak buka, tiba-tiba dia terus ban. Bukannya suspension, bukan warning, tapi permanently ban. Saya baru saya buat kat TikTok. Saya dah ambil berapa, udah lama hari dah. Hari ni pula waktu saya sempat cek satu video daripada Fafan Ahmad. Rupanya bukan saja saya yang kena ban, ramai pendakwa di TikTok kena ban. Saya heran kenapa. Ada bukan saya je yang masak, namun Farhan Ahmad Zia juga jadi masa. Saya tak tahu juga saya jadi masa. Sen dia ban, dia tak beritahu pun kenapa. Dia kata multiple violation pun. Ada yang ambil bayuan, ambil masa habis, akaun dia dapat balik. Tapi namun mungkin ada yang tidak dapat akaun balik dan tetap berkus. Ikhwan dan akhwatku sekalian, saya rasa lah, mungkin CEO TikTok ni atau owner baru TikTok ni tidak mahu mendengar kebenaran daripada kita. Sebab itulah dia ban. Namun jangan risau, jika dia tutup satu akaun, bukalah akaun lagi satu. Jika dia tutup lagi, buka lagi 3. Jika tak mampu, dia tutup lagi, dia blok. Tidak mengapa, kita boleh berdakwah di YouTube, kita boleh berdakwah di dalam Instagram, kita boleh berdakwah di Rednote, kita boleh berdakwah di beberapa platform yang lain. Namun yang lebih afdal ialah berdakwah di luar. Perlu sabar, kerana apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.